Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Hari ni kita buat bowl cheese yang mudah, senang untuk korang buat. Yang penting lembut gebu guys. So jom, jangan lupa subscribe, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan saya punya video guys. So jom. Mula-mula kita masukkan 3 cawan tepung gandum. Dan saya masukkan yeast 1 pack ni 11 gram. Atau korang boleh pakai 1 sudu serbuk penaik. Okey, saya lebih suka pakai pack ni. Dia tak ada masuk angin. InsyaAllah guna akan naik lah. Tak payah kita nak bancuh-bancuh tempat lain. Sebab tu saya suka pakai pack macam tu. So ni saya masukkan setengah sudu overload. Saya masukkan gula 3 sudu makan. Overload tu untuk melembutkan korang punya donat dan boleh simpan lebih lama lagi. Esok masih lembut. Begitu. Okey, untuk overload. Kalau tak ada overload pun lembut juga. Cuma kalau korang simpan 1 hari tu dia lembut, masuk 2 hari dia dah tak lembut lah. Dia keras. So tu fungsi overload. So ni pelantah saya masukkan 2 sudu makan penuh. Okey. So masukkan susu pekat. Susu pekat ni ikut kemanisan korang sebenarnya. Okey. Tak nak manis boleh letak 2 sudu. Nak manis macam saya buat ni tak 4 sudu makan lah. Saya guna sudu makan saja. Terlebih tak apa, terkurang pun tak ada masalah. Masukkan garam secukup rasa atau 1 sudu kecil macam tu. Masukkan telur 1 biji, grade A atau grade B. Boleh je, tak ada masalah. Okey, tak suka telur boleh skip, tak ada masalah pun. Tapi korang letak telur dan letak isi vanila 1 sudu saya masuk tadi. Tak ada pembawaan telur tu, tak ada bau pun telur tu. Jauh. Sebab kita masuk satu telur je, 1 biji je telur. Tak ada rasa, lagi berlemak, lagi sedap korang punya. Tepung tu tak kosong. Lagi gebu lah, lagi sedap. So gaulkan dulu korang punya tepung ni. Bagi semuanya rata dulu. Okey, total untuk saya masuk air ni adalah 1 cawan. Dan lagi 1 per 2 cawan. Tu pun 1 per 2 cawan tu tak habis. Korang masuk dulu 1 cawan. Saya takut korang punya telur tu tak sama besar, tak sama banyak dengan saya. Jadi kena masuk sedikit demi sedikit. Okey, saya lebih suka pakai air sejuk. Untuk lagi cepat dia punya naik tu. Okey, korang boleh masukkan 1 cawan dulu, sedikit demi sedikit. Okey, dan next 1 per 2 cawan tu sedikit demi sedikit sampailah dapat dough yang korang inginkan begitu. Tapi tak habis pun 1 per 2 cawan tu saya punya air. Kadang-kadang 1 cawan tu pun dah jadi dough. Sebab telur korang besar. Begitu. Kalau telur korang kecil, masuk 1 cawan masih lagi belum jadi dough dan masih lagi keras sedikit. Korang masuklah lagi 4 ke 5 sudu atau setengah cawan. 1 per 2 tu tak payah habis. Dah lembut, dah gebu. Kita nak kita punya tepung ni tak terlampau keras dan tak terlampau lembut. Sedang elok je. So ni dah siap. Kita biarkan dia. Dia tak lembut dan dia tak keras, begitulah. So dia naik sedikit ni, saya ulikan dia, bagi dia serata lah. Nak uli dia tu sebabkan dia lembik sedikit. Kita buat, mainlah dengan tepung. Ulikan dia macam ni, bagi ke angin dia keluar. Bagi dia naik lagi sekali. 2 kali naik pun dah boleh dah. Ni pun sebenarnya dah boleh, tapi sebabkan tak rata, dia tak cantik. Muka dia tak lebih flawless. Tak lebih licin. Okey, so ni hasilnya dah licin. So bolehlah buat dough kita tu. Ball cheese kita tu. Dia seperti kita buat donat juga. Tak ada beza pun. Sama je guys. Cuma kita letak cheese, jadilah ball cheese gitu. So ni saya pakai cheese biasa. Korang nak cheese yang menarik tu, korang boleh pakai mozzarella cheese. Dia akan jadi cheese tarik. Ni saya pakai cheese biasa saja. So dia tak tertarik lah. Dia cheese. So lagipun cheese tu saya dah buka, jadi dia beku. Bila kita pakai tu dia beku lagi. So ni saya dah kan korang boleh tengok. Saya buat so ni cheese saya pakai biasa saja. Cheese ni pun saya terletak tempat beku. Saya tak tahu dia boleh pakai. Dia masih boleh elok, boleh pakai. Janji korang masuk peti lah. Cuma kalau korang nak bagi dia cheese tarik, korang kena pakai mozzarella cheese. So dia potong cube dia kecil-kecil macam ni.
Kita nak buat ball dia, tak payah besar-besar, kecil-kecil je, comel-comel gitu. Of course lah, yang tengok ni mesti baru nak belajar, baru nak buat. Okay, first korang akan buat, akan tak berapa cantik bulat dia, tapi tak ada masalah. First buat memang tepung yang saya bagi ni, korang bulat je macam mana pun dia akan cantik saja. Tapi pastikan korang tutup dia betul-betul macam ni. Korang boleh tengok, tutupkan dia macam tu, dan korang bulatkan dia, bagi dia betul-betul tertutup. Jangan tekan masa bulat, sebab takut terkoyak cheese tu. Nanti korang goreng, dia akan keluar daripada ball tu, daripada korang punya kulit roti tu, dia akan keluar, dia akan pecah. Itulah. So korang boleh tengoklah macam mana cara yang saya buat ni. Korang boleh tiru. Ni cara yang mudah, yang senang untuk korang ikut. First korang akan confirm akan jadi punya. Yang kedua, korang akan bulat lebih cantik dari sebelum ni. Begitu. Macam itulah saya. Gitu. Main dengan tepung, bagi tak mengelakkan dia melekat. Begitu. So saya akan habiskan. Okay. Kita habiskan. Bowl ni kita buat kecil-kecil. Lagi smart bila kita buat kecil-kecil. Lagi sedap, lagi tertarik. So ni hasilnya. So kita tunggu dalam 3 ke 4 minit macam tu, bagi dia kembang sedikit je. Pastikan minyak korang dah panas, dah kecil ke api. Minyak tak boleh terlampau panas, dan minyak tak boleh terlampau sejuk. Gitu. Kena panaskan dan korang kecil ke api. Bila kecil ke api, korang bolehlah masukkan korang punya ball korang. Tu ada 4 ball yang saya buat besar. Yang lain semua saya buat comel-comel gitu. Okay, saya masukkan. Maaf, saya buat ni masa ni kat kampung. Jadi lepas masak, tak sempat nak bersihkan. So nampaklah yang tak sekemas gitu. So maaf. Okay. Saya buat ni rushing, cepat-cepat saya buat sambil saya berakam. Saya rasa kalau saya buat kuih, korang-korang tak tengok, rugi sangat-sangat. So ni paling senang, simple. Lepas masak je saya buat yang ni. Tak ke senang ni. Nampak tak cantik je. Ikut korang rasa nak masak dia brown lagi, boleh je. Okay, bagi saya ni dah siap, dah boleh angkat. So ni kita angkat. Terbalik-terbalikkanlah yang warna putih tu, bagi dia masak betul dulu. Okay, so dah angkat, pastikan nak gaulkan dia dengan gula atau susu. Pastikan dia dah sejuk betul-betul. Kalau tak sejuk, korang gaulkan, dia akan cair. Itu tips untuk nak nampak gula dia masih kekal abadi begitu. Bukan masa panas korang gaul, memang cair. Okay, so kita gaulkan. Ini dah suam. Permukaan atas dia dah tak sejuk. Dah tak panas lah, dah sejuk. So saya gaulkan. Okay. Yang tu yang korang nampak tu dia besar tau. Nampak? Dia ada besar, dia ada kecil. Saya habiskan semua ni tu lah. Okay, so ni ada lagi. Ni dah sejuk. So saya buka. Okay, cheese dia tu. Nampak tu yang tengah tu. Sebabkan saya tak pakai mozzarella, dia tak tarik. Dia dekat situ stay je. Ni dia. Dia stay je. Tapi bila makan rasa cheese tu lah. Sebabkan dia sejuk, dia tak menarik lah. So ni hasilnya guys. Selamat mencuba ball cheese. Mudah, senang, pantas korang buat. Yang tak pandai buat kuih ni, korang boleh cuba resepi ni. Okay. So guys, tu nampak tu tengah-tengah tu cheese lah. So guys, selamat mencuba. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye.